menyebutkan tentang kenaikan harga minyak dan kemudian sudah tentulah banyak syarikat minyak akan mendapat keuntungan luar biasa. Tapi apakah benar dengan kenaikan harga minyak seperti keadaan sekarang ni, mungkin sekarang 136, 137 dolar setung, menyebabkan banyak syarikat-syarikat minyak mendapat keuntungan luar biasa ataupun peningkatan luar biasa? Ini benar atau tidak di mitos ini? Memang peningkatan harga minyak, saya selalu beri contoh syarikat ExxonMobil. Dalam tahun 2006, keuntungan ExxonMobil berjumlah 39 bilion dolar Amerika. Di tahun 2007, keuntungannya 40 bilion dolar Amerika. Cuma meningkat 1 bilion. Ini kita bercakap tentang satu sebuah syarikat minyak yang terbesar di dunia yang diuruskan dengan baik, cuma dapat meninggikan dengan 1 bilion. Kenapa? Dan bukan ExxonMobil saja. Kalau kita lihat, ada lagi yang syarikat-syarikat lain. Kenapa? Kerana peningkatan kos. Kos mencari gali, membangun dan juga mengeluarkan minyak, menapis minyak dan sebagainya. Kos sudah meningkat. Kos meningkat lebih daripada peningkatan harga minyak yang terdapat sekarang. Dan ini telah mengkikis keuntungan syarikat minyak. Bagaimana tentang Petronas? Pengalaman Petronas bagaimana? Begitu juga dengan Petronas. Kos cari gali, saya telah beberapa kali menyatakan kalau dulunya satu telaga eksplorasi yang menelan belanja lebih kurang 3 juta dolar Amerika di dalam laut Cetek, sekarang menelan belanja lebih kurang 7 juta dolar Amerika. Dan kos menyewa boat seismik, kos drilling rig, semuanya meningkat. Ini kerana kekurangan drilling rig dan juga seismic vessel. Apa bezanya misalnya kita minyak